Ya, pukul 1. Habis kerja semalam pukul 5, pukul 6.30 terus gerak. Ya Allah ya Rabbi. Setiap inci bumi pengorbanan Kak dengan Abang Mai daripada KL sana ada nilai di sisi Allah. InsyaAllah. Kerana apa? Mai untuk amal Quran dan sunnah. Ya. Saya ni tukang hulu je. Allahu Akbar. Macam mana? Tidur okey ke? Alhamdulillah, okey. Kan orang KL rumah besar-besar. Tak adalah. Rumah tinggi-tinggi. Dan tiba-tiba mai kecil. Tak apa. Alhamdulillah. Okay. Pernah duduk tak rumah orang tua-tua macam tu? Ada je. Oh, ada ya? Ada je. Oh ya. Ya, Selalu juga pergi chalet ke mana-mana ke. Sama je. no tu lah. Oh. Lah, Jadi selesa. nak mengimbau kenangan untuk nenek. Yelah tu. Kan dia buat tingkap macam tu. Ah. Yang hujung ni lagi unik dia. Macam dulu-dulu punya tingkap bubur kayu kan. Nombor 1 tu. Nombor 1. Mengimbau kenangan. Yelah tu. Ada apa masalah dekat chalet? So far tak ada. Okey. Ya. Ya, Nak Sebab bilang. dia dalam tu walaupun kecil Dia selesa, kemas, bersih. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih. Especially kalau kita pergi mana kan, first kita tengok toilet kan. Dia betul. yang selesa. Oh, Alhamdulillah. Cumanya toilet klasik. Klasik. Sengaja. Tak apa, boleh. Rupa-rupanya tak boleh. Tak boleh. Saya tujuannya saya buat tanda bawah untuk sunnah. Sunnahnya duduk meninggung. Betul, betul. Tapi untuk rupanya- saya okey sebab saya tak pandai yang duduk. Oh ya. Dia tak boleh duduk, dia suka mencangkung. Oh. Tapi okey lah tu. Okey lah tu. Jadi saya nak sebenarnya dia ada rahsia duduk meninggung sebab dia sunnah, dia ada rahsia. Rahsia untuk perut, rahsia untuk usus. Dia ada rahsia, ada syifa dia, ada rawatan dia sebenarnya. Sebab tu sekarang ni banyak orang berpenyakit. Mungkin salah satu sebab duduk kencing berdiri, duduk tak ikut sunnah. Betul. Tapi saya kalah. Rupanya banyak tak nak. Banyak tak nak. Tak nak. Yalah, sekarang moden ni. Sebab Nak. tak biasa lah Ustaz, sakit lutut lah. Dah duduk dah tak boleh nak bangun dah. Oh. Jadi saya kalah. A-shape sana saya terpaksa buat tempat duduk. Sebab duduk. Tempat tanda duduk. Tapi Ada yang, tambah lagi, nak tambah lagi. yang si dia ada ni maintain lah. Maintain. Ni maintain sebab niatnya untuk amal sunnah duduk Buensa tu. Sebenarnya saya pun macam dengan Ya Allah Ya Rabbi Ya Karim. Sekarang ni baru ada 10. Lepas raya ni tempah 40. Tempat 40. Lepas raya. Raya kedua tu. Oh ya ke? Tempah 40 pintu. Ui, Saya tak buat lagi. macam mana? Itulah. Sempat ke tidak? Itulah. Jadi duk dengan pulang buat lah tu. Duk dengan pulang buat kat belakang sana dalam 15 pintu A-shape tu. 15 pintu. Jadi 25. Sampai tu pulau nombor 2. 10 pintu. 35 gitu lah. Lain kali kalau saya datang kena request toilet cangkung. Toilet cangkung. Kan? Betul. Yes. Dah ada toilet duduk, so kita dah tahulah apa kita nak kan. Ya. Jadi Kak dah ada pengalaman tu, Kak boleh bagi tahu lah. Sebab saya sebenarnya duk kaji sebab apa orang sekarang ni banyak sakit. Silap kat mana. Jadi mungkin sistem sebab banyak masalah usus. Masalah perut. Tak apalah. Itu alhamdulillah. Jadi kami baru nak belajar meniaga. Termasuk juga adik-adik yang tempat masak tu. Masalah. Semua tu tak ada basic niaga. Jadi saya pesan senyum sentiasa dengan pelanggan, layan dengan baik sebab mereka main jauh-jauh, main dengan harapan. Kan mereka ada masalah, mereka ada sakit. Jadi setakat ni saya tanya tu alhamdulillah ni adik-adik saya semua ni, adik lelaki, adik perempuan, adik ipar yang besar tu adik ipar. Sana Yang tu pakai ni adik Ustaz. adik perempuan. Lepas pada tu dekat sana saudara. Jadi semua tak pandai. Jadi setakat ni saya tanya macam mana yang penting layanan tetamu macam mana. Kebanyakan pelanggan kata okey Ustaz, okey. Cakap betul-betul. Kalau tak okey cakap, saya boleh perbetulkan. Macam tu. Okey. Yes. So far alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kalau consider orang kata orang yang baik-baik lah. Alhamdulillah, belajar berlakon jadi baik. Oh, syukur Alhamdulillah.